Okey bos, so ini hasil semaian. Ini dah hari keempat. Kita ada salad, kangkung dengan sawi. Semaian itu aku tak letak apa-apa baja, hanya air saja. Ini daun pun dah start naik. Kita akan start letak baja. Aku akan guna baja A dengan baja B lah. Untuk semaian, 1 liter air, 3 ml A dan 3 ml B. Yang main isi itu isi dalam 0.5 lah. Pada botol air gas ni, ini dalam 1 liter, letak 3 ml A dan 3 ml B. 3 ml sampai situ lah. Sikit saja. Banyak tu je, tak banyak pun. Lepas tu kita campurkan dalam air. Nasihat kat sini, campur satu-satu. Jangan campur yang pekat sekaligus, nanti rosak. Ini B, 3 ml. Sikit. Aku buat amalan juga. Aku ada EcoGo Booster ni. Benda ni stabiliskan pH dengan improve nutrient uptake. Untuk semaian, 1 liter air, 3 ml juga. Yang ni tak termasuk dengan AB ya. Ni nak letak boleh, tak nak pun tak apa. Kalau ada letaklah. Letak saja 3 ml. Okay, campur-campur. So, yang ni kira ada air baja. A, B, ini baja, satu booster E. Macam mana nak siram? Aku basahkan saja bawah ni. Tak perlu banyak pun, tak perlu banjir. Nak lembab saja dekat bawah ni. Korang tengok air tu naik sampai situ saja. Kita tak nak sampai atas, kita nak akar tu turun ke bawah untuk dapatkan air ni. Kalau bagi banjir, akar tu tak mana-mana dan mungkin akan busuk. Sekali sehari je cukup. Aku semai 14 hari keempat, hari ni 18. So hari keempat lah. Cuba bajakan sehari sekali ataupun 2 hari sekali. Cukup untuk semaian ni. Okey lah, itu saja.